contohnya ni punyang kafir tuan. Surah Al-Maidah apa kada ada wa man lam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun. Contohnya anak itu dah hukum dengan bagian you oleh Tuhan nyawa orang kafir. Surah Al-Maidah 25 wa man lam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humuz zalimun. Nyawa tak leh. Kafir no kasih tahu mana? Dia tak leh di mana ibu hukum. Wa man lam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul fasiqun. Nyo pasal tu. Nah ayat tu dalam innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar surat ayat lain. Jadi nyo kadi dia kata dalam ayat Quran oleh Allah kan putra tu mana kafir. Di dalam mana kafir nyo ru pasal ru zalim ru kulit. Karena mungkin ada dalam hukum ni je. Jitago kan putra. Ni ayat batabu ayat anak tak ni bi ayat lain dengan putra. Kami dua apa ayat antek nabi saya apa ayat. Yang dia apa ayat antek nabi pu apa ayat. Nyoban ukut pasir zalim kasih puak berayat paling tak dalam Quran yang putra apa mana pakai itu yang guna istilah sehingga anali perkara ni apakah nampak ayat Al-Baqarah 33 Tuhan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Jadi kata-kata kafir kata batat kan apa tabok lo bunuh kali berayat wa ma yakfuru biha illal fasiqun hanai kafir ayat banyak lain tembak urang pasal. Jadi maksud dengan kafir yang yo ingkar hanai urang pasal hati kata pasal yang asli ni hidang gerawai urang hanai dapat urang anak urang korup apa hai bukan yang betul urang dalam urang ayat ini aku urang kasih urang yang pun tu yo menurut cara dengan kufur dengan kafir istilah kafir dalam hukum. Apa ayat Al-Baqarah 85 afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Puasa punya kau percaya dengan tengok ni bab kitab dan tak kafir hang percaya dengan yang lain. Fama jazaa'u man yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Hana benalah kurung susah di langkawan roh yang pupuk lagi han. Embak menalai dalam dunia dan bahawa kiamat Tuhan yuraduna ila asyadil azab wa mallahu ghafilin bima amma ta'malun. Yang akan azab oleh Tuhan tengok dan Tuhan hana ni tua ni betul yang nyo masalah urang yang China yang kaji kulha yang kaya duk tayang kafir benar yang urang apa dia pulau dah oleh izin begitu ni takkan kafir ini bengeh gitu hai kat tentang sebab bujinya buat yang beri biji lagi lain sama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Yang gak pula buat lagi tak penting benar lagi doa ke akan malai dalamnya hak derajat hak martabat. Jadi oleh awak-awak lagi nyok iban benar dia apa haji dak hak martabat. Hai bikun dia orang pakai ini kan saya yang kait tu buku ni kata saya tengok ni Al-Quran negara Islam daripada ni tengok kaji ni ada tapi ji ya tolong negara Pancasila tu mana hanai tidak mandung penyanyi oleh banyak ya tidak kecingor rau ya sembahyang ya puasa ya tugas doa tak rakam tu juga rau je tolong Pancasila ya tolong pemerintah Jawa ya terima pai mati dan ya apa rakyat ada bukan jinya hang rumah Jawa ya jajah ada bukan camat bupati pegawai punya pulang politik tentera Aceh yang Jawa hang rumah ya jajah tudang penjajahan Jawa pemungkit penjajahan Jawa tu bangsa Aceh yang awak yang oleh Tuhan kan buat ni pun khizyun fil hayati dunya menalai yang dalam ombahan taji kunji kafe penang kunji jangan hanya tu makut pada kunji kata yang betul yang mesti tak jadi kalau kita kafe lagi pula tu bona lewunya mula jangan tu ni bona lagi pula sebab yang tak betul no ayat tu Baqarah walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin kamu kalau mau tutup mubin kata ayat-ayat yang terang-terang lagi nah wa ma yakfur biha illal fasiqun yang tak betul ana yang kafir ayatnya lain baru gunung pasal itu kan peringat itu hanya ayat 8 surah Baqarah wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin narurunya ibadah ulul iman Tuhan dan moro kiamat wa ma hum bimu'minin tapi jika betul-betul iman nanti tengok nang doa Aceh kan ya nyo berlaku royo macam nyo ayatnya berlaku ya Aceh patak buru Aceh yang perkara iman yang perkara Islam
wa ma hum bimu'minin. Nyeke tu dalam Quran. Mungkinnya orang kerana dan tiaji itu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, ya pungu Tuhan dan ya pungu urus lain yang beriman orang kata. Wa ma yukhadi'una illa wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang betul. Jadi ya pungu drawai. Pian anai rata kan. Oh, betul kan Nabi le Tuhan. Kerana ku ingat gimana tak ada perkara-perkara lain. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada bil qist. Orang yang beriman jangan tamudang dengan Allah, saksi kepada Allah dan pegang keadilan. Ya, pegang dia benar. Pegang yang betul. Tak benar orang benar. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. Baik kemakut tu bengeh oleh tahu-tahu pihak, tahu-tahu kaum hingga kata hang tak pegang keadilan. No Tuhan berpegang Quran juga tengok punya kelat di Tuhan dalam Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Qurannya ni tengok jalan yang cukup. Maka ada pun Qurannya dalam bahasa Arab. Ni kata orang macam hang ajak Arab. Dah ada pula dua orang. Ada pula. Dengan Quran apa yang ni terjemah. Itu pun Quran yang kirim oleh Allah rahmatan lil alamin. Rahmat kepada siapa. Cuma ni Quran nak tahu terjemah, hajib terjemah. Tapi yang itulah dilarang kan itu kan. Juga orang nak wajib boleh wajib. Orang nak buat baik hajib terjemah Quran. Hajib ke mana? Mubangai. Nah dalam itu sana tahu mana. Mana tahu mana Quran? Kerana itu pula tahu. Guru madu manjik benar. Saya ibu mana lagi manjik benar. Maka terlibat tuturnya Quran tak tutur tafsir. Karena ilmu tafsir. Tiba nanti ada bukunya Quran nanti ya bu mana lagi ni ilmu tafsir ilmu agama nyuruhnya. Mulai itu kata orang tu. Punya di pernahnya tapi hati ni dua Quran. Yang kata anjing bahasa Arab dia. Atau mana dua-dua anjing bahasa Arab. Dia sebenarnya belum payah belum salin. Dua bahasa Arab. Oh tiada orang pegang anjing salin Quran belum tahu. Nyai pegang doa nak salin Quran. Ya? Apa lain? Yang lainnya terjemah Quran no? Ana lo terjemah Quran. Mana orang pegang anjing salin belum tahu Quran. Nyai tuduh lo salin belum tahu Quran. Nyai apa? Fikir bukan tak. Bertepat-tepat, bertulu-tulu, baik sokmok, baik dia buat pegangan. So yang pegang anjing salin Quran belum tahu langkawannya. Yang maksudnya lo hana betul lo salin Quran. Ya kan? So nak lain salin Quran. Dan menyahana lo salin Quran, puji lo pegang abang kata. Napa lain yang lebih penting? Membayar Quran. Quran yang kata dia. Nah betul kan? Ada orang betul di dalam bahasa Arab. Kerana Nabi orang Arab. Mana tadi hana ada pun. Uru-uru lagi ni, fikir ya pegang Quran itu kebarangan hana tuajuk faham. Kornya maksud Tuhan betul Quran mana tak faham. Qurannya bukan ke ajmat, tak langkit. Banyak Qurannya hukum undang-undang. Gimana pedang undang-undang mana ada faham, mana ada faham. Anjing betul tak? Bandung betul ada ni betul Tuhan. Dan Tuhan pegang. Tadi aku bertanya Qurannya ubah hukum undang-undang dasar negara Aceh yang dia pedangnya yang ubah yang datunya yang apa bertanya Aceh hukum Aceh yang ke ada Tuhan mana lain lahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukm berat kisas lembut ayat 7 segala puja tapi ke Allah pun sampai penuju menajib manjung hukum dan jangan Allah surah Nisa ayat 75 inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kamu mau putih berkata Quran kitab dengan kebenaran. Betul. Kitab kamu bainan nas. Hukum antara manusia. Wala takunil kha'inina qasima. Dan baik dia kata baik ya bila-bila ulun pegang kianat. Terang-terang lagi nak punya menjadi dalam Quran. Ya mehana totalin ada apa? Itu pun. Jumpa perkara sampai yang OBBO kamu tintai dalam Quran. Kerana aku tintai. Gimana hukum Islam dah berjalankan? Surah Maidah 25. Yahkumu bihi zawa adlin minkum. Puja Qurannya, hukum Qurannya, puja hukum Quran oleh tokoh yang adil dalam kawan kata. Hanya yang dah pilih pemimpin yang adil dalam kawan kata. Yang tapi juga jalan hukumnya surat Sad. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nas bil haqq. Mau kamu puga kata jika khalifah aku manusia mandu dalam bidang fahkum bainan nas bil haqq, maka satu hukum antara manusia dengan kebenaran. Ya ayat Maidah 20 kurun. Anihkum bainakum bima anzalallah. Jangan ada pedang hukum antara kata dengan tu yang betul yang dia. Yang kita nak Allah sallallahu yahkumul hakim. Allah
yang beri hukum yang paling jauh di Nanggo Aceh. Tak apa hanya tak buat menyapa maupun pakai Nanggo Aceh tu jauh. Di Aceh macam masyarakat Aceh jauh bukan naik tengah ikut pa tengah pernah iga kacau yang tamek rubah mentang golong kemah buat dia karena ada sambung ya ada mana ada budak tengok ya kemah ibu boleh masyarakat Aceh tudang tuannya karena ada hukum itulah guna nak apa punya orang we nak kuatkan itu gatik dulu yang tak pakai artinya Tuhan kalau bismillah tu kerana itu pergi pegawai jawab tapi kerana itu buat akan nikah lagi apa yang perkara dia kena dia aku guna jawab dia cakap yang masalah dia katanya inau lah mata kena no be orang mata kemah dia orang plan ya dia kalau tu nyo perkara UBB yang anjir apa nama dia perlu buat tempat kemudian dia tak boleh cakap Allah tu bangsa lain yang telah diterima nanti duduk ke tu karena tak anjing mudah lagi yang mudah ibu tanya orang main dengan benangkam dia kata mantang kemantang mudah mantang kemantang peluang itu yang saya mantang ukur orang dia mantang ketidak itu yang betul mantang ketidak mantang betul mati dalam Islam baca kata itu tomok dia awak cuak-cuak dia urung dah nampak dia ulang tajam penyejak jangan pergi perundua dan betul haji dia bila-bila wala takun lil khainina khasima becik advokat pembela orang kiamat ni masalah yang mesti faham betul-betul yang payah bakal riwang lah masalah supaya mukum dan apa hal-hal yang katanya Pegawai yang betul macam tu debat yang perkara penulis mesti tengok tau yang ke dalam Quran ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah dahai kepada jalan Allah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah dan nasihat yang jujur wajadilhum billati hiya ahsan dan tak mentutup ngau-durunya mudawang dia billati hiya ahsan dengan hal yang tijrah-jirah ji mintakan ke tu yang lagi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ud'u kepada jalan Allah dengan hikmah dengan lemah lembut wal mau'izatil hasanah dengan pelajaran yang jirah-jirah wajadilhum billati hiya ahsan dan tamu hujah ngaurinya dengan jalan tijrah-jirah mungkin surat An-Nahl itu 25 jadi jumpa kerana penuh perang kerana penuh mudawah kerana penuh ini hanya tanda tua ke dasar yang paling penting hajat, tajak, bila bu yang kata Quran penting tak kita dan Quran yang talin Quran ke dalam bahasa Melayu ya orang Aceh Syekh Hamzah Fansuri tu apa buat penambah katanya hanya kita talin ke bahasa Aceh sebab kita Aceh pun maju bahasa Jawa dengan bahasa Jawa yang katanya maju itulah kita Jawa yang ditulis sekarang bercita dia Aceh tu yang kau itu mantap orang yang tipu orang tak pulau Melayu tu dia Filipina awak moro ibu kita Thailand kita ada Aceh tuang orang ukur jauh yang tertalin dalam bahasa Aceh sebab tu bertanya yang aku menumak yang paling penting yang jamin kemenangan dunia akhirat jamin udek dia dah hanya weyu sekali nah dia hanya buat Quran yang dia ke terjemah tu wajibkan lagu-lagu kiranya hukum ya kau takwa dia orang Quran hukum Quran dia ada apa jangan tak faham Quran macam ini guna mystification juga ada beberapa perkara dia soal mistik soal yang anak itu faham dia hari itu dan dia hium Quran Quran itu perintah buat cuma dia punya perintah mana ada ketua najib dan Tuhan dia hukum dia ada ketua berkibar apa ya sampai ada ketua Tuhan ada han hukum mana yang ada ketua menyebarkan ada ketua Quran penting kita tengok nyornya bukan ada ketua yang lupa penting yang tentang barokah Quran yang hukum dan bangsa belajar hukum Quran yang dia kau tak kuat kata tu yang dia pertama kata dalam surah tauhid dengan penting jadi mesti ada ketua dan jawab ada ketua kabur tengok kata Muhammad bak punya Tuhan perintah hana wewe tu lain salah sabar bak wewe lewatnya baru tanya yang kata no tawai dia nang roh hana umfum tu dalam tafsir akan tak punya
dalam tu pula. Betul hanya nak ahli hukum mana dia hukum yang Quran di mana ya betul.